UMNO perompak. Jatuhkan UMNO. Okey, UMNO jatuh. So, sekarang, poket siapa kena rompak? Poket siapa kena rompak? Apa dia? Najib keluar 1 Jun. Tak usah diingatlah. Najib keluar pun bukan boleh turun minyak. Betul tak? Najib keluar boleh turun harga minyak? Tak boleh. Relax dah. Tak usah ada puluh sangat. Kan? Tak ingat Najib. Najib memanglah bagi RM1.8 kupang. Kan? Tak usah duk salahkan. Tak usah duk salah ke Rafizi lah. Salah ke bodoh ni. Si bodoh ke bawah ni. Oh! UMNO jatuh! Yes! Yes! UMNO jatuh! Oh! Bestnya! Oh! UMNO jatuh, minyak naik ke? Hat lagi habis. Sial. Zaman BN tak naik lah dah. Tu ada salah revisi lah. Tangan hang. Kan? UMNO sakau. Ye. UMNO jatuh. Ye. UMNO BN jatuh. Ye. BN jatuh. Awak jadi apa kang? Poket hang jatuh lah weh. Padan dan muka hang. Padan muka hang tak usah duk kira bersama lah. Kan? Kira BN jatuh sudah. Diam nampak? Berhenti komen nampak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad. Apa? Allahu Akbar. Balik duit KWSP lagi ya? RM10,000 hilang. Duit KWSP hilang RM10,000. Zaman bila duit KWSP lu? Tak ada. Tak ada. Aku tak rela orang macam letak bendera BN di wall hang. Eleh. Tadi bukan kata seronok UMNO tumbang. Mainlah kita raih kejatuhan Barisan Nasional. Jom kita raih kejatuhan Barisan Nasional. Tadi macam nak raih. Tiba-tiba senyap lah. Barang kan. Tiba-tiba senyap. Gimana?